Seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda macam mana kita nak gunakan advanced setting yang terdapat di dalam Canva ni untuk font. Yang ini kalau anda nampak huruf T dengan ada anak panah dua ni, klik dia ada bagi option letter spacing dan line spacing. Okey, letter spacing ni fungsi dia macam ni. Mula anda kena besarkan dia punya kotak ni. Bila anda tekan letter spacing, dia akan spacekan huruf ni dan menjarakkan dia di antara satu sama lain. Bila anda tarik dia ke kanan, dia akan bagi jarak. Anda tengok kalau kita rapat dia akan rapat. Default dia adalah kosong. Anda pilih kosong. Dekat sini. Okey, untuk yang fungsi kedua ni, line spacing ni, contoh dia ada lebih daripada satu line teks. Anda pergi ke advanced setting ni dan anda tekan ke line spacing ni, dia akan menjarakkan line tu semakin jauh atau semakin mendekat lah. Ini penting untuk anda design nanti. Dekat sini ada anchor text box ni. Kalau anda pilih yang ini, maknanya yang atas ni jadi anchor. Yang perkataan yang atas ni, bila anda gerakkan dia, dia tak gerak. Yang lain yang gerak. Kalau anda pilih yang tengah, yang anchor middle ni, yang tengah ni yang tak gerak, tapi yang lain bergerak ke atas. Dia akan bergerak merapat atau menjauh. Dan ini kalau anda tekan ni, perkataan yang paling bawah ni yang tak bergerak. Dia akan naikkan ke atas.